orang Yahudi dan orang Islam merujuk kepada Tuhan yang sama, Allah itulah. Baik, persoalan dia, kalau Allah yang sama orang Yahudi beriman dan orang Islam beriman, Tuhan itulah, zat itulah yang telah mengutuskan seawal Nabi Adam alaihi salam sampailah Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi poin dia, Tuhan yang sama tu jugalah yang telah mengutuskan Muhammad sebagai nabinya, sebagai rasulnya yang terakhir. Kalau persoalan dia yang mengutuskan Adam sampai Isa Tuhan yang lain, yang mengutuskan Muhammad Tuhan yang lain, lepas ni kita nak debat, tak kisahlah. Sebab kita berfikiran Tuhan lain-lain. Yang mengutuskan Adam, yang mengutuskan Isa tu Tuhan lain. Hak mengutuskan Muhammad Tuhan lain. Kita nak bergaduh tak apalah. Kita nak berdebat tak apalah. Kita nak berbalah tak apalah. Tapi Tuhan tu je, Tuhan ada satu, tak pernah ada dua, tak pernah ada tiga. Kalau sebelum ni Tuhan yang sama mengutuskan Adam sampai Isa, dan Tuhan tu jugalah yang mengutuskan yang terakhir, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa yang payah sangat kamu nak beriman dengan Nabi dan Rasul yang terakhir? Walaupun kami faham impian kamu, harapan kamu nak dia daripada kelompok kamu. Tapi disebabkan yang mengutuskan dia tu Tuhan yang kamu percaya, Tuhan yang kamu beriman, apa jadi masalah?